800k lebih sebulan, bukan setahun, sebulan. Okay, daripada tak ada kilang, sekarang ada kilang. Baru sesi ketiga, sesi diorang dah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tahniah pembukaan kilang hari tu. Macam mana semua okey? Okey sangat Alhamdulillah Sesi sebulan lepas berapa total? 200 lebih. Masya Allah. Tahniah. Saya Nur Syalili daripada brand Syalili Empire. Itu saya jual nasi komu instant lah dalam TikTok. Dah hampir 6 bulan dengan Tuan Andika ni. Time tu sale saya dalam 100 lebih. Selepas join kelas pertama 300 lebih. Yang kedua 500 lebih. Lepas tu yang ketiga ni 800k lebih sebulan, bukan setahun, sebulan. Daripada saya masuk kelas dia ni, daripada satu ke bawah naik terus ke atas. Jadi produk kita tak mampu nak tampung dekat rumah, kita pun terpaksa pindah ke kilang lah. Untuk bulan 2, kita target 1.5 juta untuk 1 bulan. Dulu daripada 2 orang staff, sekarang ni 20 orang staff. Kalau tak join itu agak rugilah. Kali masuk kelas dia, dah berbalik modal saya. Kita kena faham, untuk founder-founder, untuk you yang dah grow sampai dah 1 juta, you nak pergi ke 1.2 juta, 1.5 juta, 2 juta, otak tuan dengan puan dah kena start belah hijau ni. Okay, untuk besarkan brand. So untuk besarkan brand, saya jadi contoh as manager brand third party dan product innovation. Alhamdulillah, bukan 5,000 lebih. Ni total ni sales dia. Tadi check cost dia 7% je, cost marketing JMV dia. Nampak ni takat 1 juta baik. Alhamdulillah daripada scratch sekarang macam ni. So kalau korang nak join lah sesi one-on-one dengan saya akan bantu korang grow di 2026. Okay, baca kat bawah nak join.